Anak-anak dia tak dengar apa yang kita cakap, tapi dia tengok apa yang kita buat. Cuba bayangkan tiap-tiap tahun apabila dapat duit raya anak banyak-banyak macam ni, kita habiskan ataupun kita belanjakan kepada benda yang tidak berfaedah. Nanti mereka tidak akan dapat rasa momen-momen penting dan juga tidak akan dapat rasa kepentingan ada simpanan. Apa kata duit raya pada tahun ini separuh kita simpan dalam bank untuk kegunaan terdesak dan separuh lagi kita tukarkan ke dalam bentuk emas. Emas ini kalau kita tengok harganya semakin tahun semakin mahal. Jadi kalau kita ada emas pada tahun ini, tahun depan kekayaan kita akan bertambah. Tahun depan lagi kekayaan kita akan bertambah lagi. Cuba bayangkan kalau anda ada emas 5 dinar seperti ini, tukarkan duit raya anak-anak, kemudian cuba tengok nanti berapa nilainya ketika anak masuk universiti. Sudah tentu anda semua akan terperanjat dengan kenaikan dan juga peningkatan harga emas semasa itu. Jadi, untuk dapatkan kegembiraan pada masa itu, tindakannya ialah pada hari ini. Pada hari ini, buka terus akaun emas Gap untuk anak-anak daripada Public Gold. Anda boleh mula menabur emas daripada situ sedikit demi sedikit, tak ada komitmen bulanan, tak ada upah simpan dan anda bebas menabung pada bila-bila masa, tak kira berapa banyak yang anda mahu. Cuma benda itu kena buat pada hari ini. Tak buat sekarang, jadi anda akan terlupa bertangguh, akibatnya anda menangguhkan kekayaan anda sendiri. Komen duit raya anak di ruangan komen bawah untuk saya bantu anda buka akaun emas Gap untuk anak.